Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin dapat berjumpa sekali lagi dalam podcast DR Jaka. Saya Jamil Adimin. Dan saya Kodori Ahmad. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dan kita ucapkan selamat Hari Raya Dr. Kodri. Kita dalam mood Hari Raya ni. So jadi dalam sambil kita berhari raya ni kita boleh cerita-cerita lah sikit pasal pentaksiran sambung daripada episod yang lepas. Episod kita telah melaksanakan atau buat 1, 2 dan 3. So hari ni kita masuk episod yang keempat. Cerita orang-orang sekarang apa? Beria gitu. Beria. Beria. Masa raya-raya pun cerita pentaksiran. Oh. Kita sambil-sambil lah Dr. Kodri. Bukan apa sangat dia, kita sembang santai daripada pun kita kata sembang santai tentang tentang pentaksiran. Tapi kita kena ada tajuk jugalah. Nanti kita tahu mana-mana kita pergi nanti kan. Betul. Jadi apa tajuk kita kali ni Dr. Wei untuk episod yang keempat ni? Kita kena ceritalah Dr. Jamil tentang memperkasa pentaksiran berasaskan sekolah. Memperkasa pentaksiran berasaskan sekolah. Kalau boleh. Tapi kalau ada orang kata asyik perkasa je, kalau kita ganti memperkukuh boleh tak? Memperkukuh, memertabat, boleh lah kot. Memperkukuh itu okey lah, saya rasa tak ada masalah kot. Rasanya pentaksiran berasaskan sekolah ni. Kalau kita tengoklah, kalau kita pusing belakang sebelum 2008 tak meriah tu Dr. Jamil. Gitu ya. Ada sejarahnya tak peduli sangat. Tapi lepas 2008 khususnya 2011 lepas tu memang kita dah mula jugalah. Mula-mula kita bercerita pasal pentaksiran perkakas sekolah sebab dunia dia dah mula sejak daripada tahun 1989, 90-an. Itu dah mula apabila SBA School Based Assessment apabila berlaku assessment reform group di UK oleh guru-guru kita jugalah, Tom Christie dan Harry Torrance. Yes. So dalam tajuk episod ini memperkukuh ataupun memperkasa atau memertabatkan pentaksiran berdasarkan sekolah tu, kita nak apa? Kita tujuan kita tak cerita lagi pasal kalau pasal sekolah dulu tentang apa ni pentaksiran formatif semua tu kan, bilik darjah, tapi kita kena lebih dalam lagi sikit. Kalau memperkukuh Dr. Jamil ini bukan memperkenal. Memperkukuh tu pada hemat saya lah ada 3 perkara yang betul-betul kita kena beri perhatian. Okey, apa tu? Pertama, capacity orang yang mentaksir tu. Guru lah. Ataupun bukan guru lah. Yang kedua, ni perkataan ni jarang kita sebut tau. Apa dia? Macam mana sebut? Trajectory ke trajectory? Ejaknya TRAJEK. Trajectory. Kalau saya trajectory. Trajectory ni kena kita memberi perhatian ni. Kita tak boleh terus-terusan. Apa tu? Trajectory tu apa tu? Dan yang ketiga, kebolehpercayaan. Bahasa Inggeris dia reliability. Okey. Saya rasa Dr. Jamil untuk memperkukuh, sebab benda ni dah jalan kan dari 2011 sampai sekarang, dan kita nak memperkukuh 3 perkara ni, apa tadi? Capacity, trajectory dan reliability perlu kita beri perhatian. Dalam konteks PBS lah. Bukan reliability dalam konteks ini PBS saja. PBS ya. Okey. Jadi kalau boleh kita bahagikan kepada 3 episod. Episod 4 ialah tentang capacity. Episod 5 akan datang ialah tentang trajectory pembelajaran ya. Betul. Learning trajectory. Betul. Dan yang episod 6 nanti kita akan bercerita pasal kebolehpercayaan ataupun reliability. Okey, kita terus masuk kepada fokus kepada meningkatkan kapasiti pentaksir. Yes. Mengapa meningkatkan kapasiti pentaksir ini sangat mustahak, sangat penting dalam PBS. Sebelum itu rasanya bila cerita tentang kapasiti pentaksir, ramai di antara kita kapasiti guru tak ada. Yalah, of course kapasiti guru saja. Dan apabila kita hanya fokus pada guru, khususnya PBS, dia akan jadi beban yang berat pada guru. Sebab pada hemat saya, bila PBS ni pelaksananya ada 3 yang utama. Murid nombor 1. Murid pun perlu jadi pelaksana kepada dan ibu bapa.
So Okey. bayangkan kalau tiga-tiga punya kerja ni diambil hanya oleh guru, kan berat. Itu yang jadi kata beban tu ya. Jadi beban. Sebab apabila disebut saja PBS, pemain utamanya kena murid. Murid. Pemain utamanya. Okey. So kalau Dr. Jamil setuju yang tu, maknanya meningkat kapasiti ni, meningkat kapasiti guru, murid dan ibu bapa. Lebih lagi kalau tumpuan pembelajaran kita ialah pembelajaran yang berasaskan murid ataupun Betul. student centered learning. Learner centered. Ataupun kadang-kadang boleh juga learning centered pun ada juga. Pembelajaran itu sendiri apa dia kita nak menggunakan pedagogi yang mana, tapi kalau kita boleh tumpukan kepada learner centered itu pun boleh juga. Betul. Sebab kalau kita tak mula learner centered, Dr. Jamil, tidak mungkin kita boleh menyertai lifelong learning. Betul. Dan pendekatan 2030 adalah pada lifelong learning. Ya. So kalau kita masih teacher centered dalam hidangan kita dan kita tak bergerak pada learner centered, kita mungkin agak kekok untuk mengikuti lifelong learning punya pergerakan lah. Dia bergerak ke arah itu. So lifelong learning itu sendiri banyak ceritanya kalau kita nak, tapi tak apalah. Tapi di kat sini kita fokus on capacity, Dr. Jamil. Okey, kalau capacity itu apa yang doktor nak ceritakan tentang capacity itu? Okey, yang pertama capacity untuk mentaksir secara profesional. Capacity itu adalah capacity untuk mentaksir. Tapi mentaksir sini ada hal-hal keprofesionalan, Dr. Jamil, bukan ikut sedap gitu saja. Alright. So bila profesional, hal-hal teknikal pun kena ada. Maknanya guru, ibu bapa dan murid ni kena juga bercerita-cerita walaupun over a cup of coffee pun tentang hal-hal teknikal pentaksiran. Ya. Maknanya dia sumber kepakaran pentaksiran itu mesti ada. Sumbernya ialah daripada siapa? Pendidik, ibu bapa, murid sendiri. Itu mesti dibangunkan. Betul. Sebab pentaksiran tu saya selalu sebut lah kan. Kumpul data, buat makna. Siapa itu yang pentaksiran. Siapa yang kumpul? Bagaimana kumpul? Data apa nak kumpul? Itu ada aspek-aspek teknikalnya, Dr. Jamil, yang perlu diceritakan. Betul. Jadi bila membangun sumber kepakaran, so kita perlu kapasiti atau keupayaan mereka itu perlu dibangunkan, begitu tak? Betul. Keteknikalan, keprofesionalan, kepakaran. Keteknikalan. Keteknikalan. Maknanya aspek-aspek teknikal, contoh ni perkataan construct. Betul. Construct tu is a technical term for assessment kan. Kena kenal, Dr. Jamil. Mau tak mau, ini susah sangat budak universiti. Tak. Budak tahun 1 pun kena kenal perkataan construct. Itu technical. Technical. Apa construct yang nak diukur ni, cikgu? Kena tunjuk itu. Apa construct? Saya gunakan dimensi. Boleh juga kan? Boleh juga. Contohnya di tangan kita ni, saya nak mengukur tangan. Apanya yang nak diukur? Betul. Dimensinya, dimensi panjang dia, gitu kan? Guru, murid kena tahu dimensi apa dalam pembelajaran yang perlu ditaksir. Betul. So that guru boleh tegur murid. Cara itu tak betul, cara itu guru boleh betul murid. Dan mak bapak yang punya kefahaman dan kesefahaman boleh juga ingatkan anak dia tentang perkara yang ditaksir. Perkara yang tak perlu tahu. Contoh kan, ada kapasiti profesional dalam pentaksiran pendidikan tu mereka kena tahu. Sekurang-kurangnya term-term, istilah-istilah yang digunakan dalam pentaksiran tu kena tahulah. Dr. Jamil tahu tak kalau kita lupakan perkara yang ditaksir? Di pentaksiran ni hanya menjadi soal dan jawab. Itu bukan pentaksiran. Cikgu soal, murid jawab. Itu kan bukan pentaksiran. Itu dah lari daripada landasan. Kalau dia jadi macam tu, pentaksiran ni senang aja, kita buat soalan, murid jawab tu. Dan apatah lagi nanti daripada soal dan jawab itu, guru membuat inference yang
jauh lari daripada tujuan asalnya. Betul. Betul. Contohnya, untuk kita tahu anak-anak ini ada literasi membaca ke tak ada kan? Bagi je lah beberapa soalan, Kan. 50 soalan ke 100 soalan ke, Betul, dapat jawab 80, Yes. literate. Dapat 50 soalan, literate. Tapi tak soalan tak apa-apa. Tak Betul. ada kena-mengena dengan literasi. Yes. Itu yang kita tak mahu kan? Dan apabila kita tengok PBS yang dijalankan secara berterusan dan ditaksir oleh murid itu sendiri, ianya mesti berkait dengan pembelajaran, Dr. Jamal. Betul, mesti. Ini perkara yang kedua. So yang ditaksir, konstruknya itu mesti ada kaitan dengan pembelajaran. Ya. Bukan pencapaian, tapi pembelajaran. So keupayaan ataupun kapasiti untuk seseorang murid itu ataupun seorang murid itu atau seorang guru untuk membangunkan tahap literasi murid, so kena ada. Kena ada. Pembelajaran. Belajar tu apa yang diperlukan untuk belajar, bukannya apa yang dibelajar tau, tapi macam mana nak belajar. Sekarang banyak fokus kita berfokus pada apa yang dibelajar. Contohnya mata pelajaran kan, mata pelajaran agama, English, matematik, itu benda yang nak dibelajar, Dr. Jamil. Tapi tumpuan kat sini macam mana nak belajar tu. It's a shift. It is a shift. Ini benda ni memang shift dalam dunia abad 21. Bukannya perkara yang nak dibelajar fokusnya, tetapi macam mana nak belajar tu fokusnya. Apa kesannya, doktor, kalau guru, murid, ibu bapa dan masyarakat tak tahu bagaimana nak belajar, bagaimana nak belajar itu kalau tak tahu, apa kesannya? Kan dalam dunia yang tidak menentu sekarang, kan orang selalu sebut jangan bagi ikannya, bagi pancingnya. Selalu orang sebut itu. Ya, mungkin kita tak tahu ikan kat dalam tu, tapi kalau kita memancingnya, bukan hadiahkan gitu je. So benda yang dibelajar tu adalah ikannya, Dr. Jamil. Ikannya. Yang dipelajari ikannya. Tapi kena ada kaedah untuk mendapatkan ikan tu. Yang ini ada shift. Itu yang shiftnya tu. Kaedah belajar tu yang kita tekankan pada anak-anak kita. Yang itu pun perlu kepada keupayaan atau kapasiti profesional. Yes, untuk mengesan. Cikgu, saya belajar macam ni tak boleh lagi lah, cikgu. Betul. Kena anak-anak itu kena mengaku, dan di situlah cikgu boleh memberi bantuan. Tetapi untuk sampai ke situ, kapasiti kena ada, Dr. Jamil. Kapasiti untuk mentaksir tu kena ada. Budak-budak ni budak kecil lagi. Tak, walaupun kecil. Kalau selagi dia boleh naik basikal, dia pun boleh mentaksir basikal ni baik ke tidak. Kan? Ya. Elok ke tidak, cantik ke tidak. Bila tengok cermin, saya ni cantik lah, tak secantik kawan saya. Itu pentaksiran, Dr. Jamil. So, apakah Dr. Qadri menganggap pada peringkat ini kapasiti guru-guru kita, kapasiti masyarakat kita dalam aspek ini masih belum cukup baik lagi, perlu ditingkatkan? Kalau kita lebih sopan lagi kan, pakai yang kedua tu, kita di tahap boleh dipertingkatkan. Boleh dipertingkatkan. Okey. Kadang-kadang kita kejam sangat mengatakan tak tahu langsung dia orang. Tak. Dia orang dah bercakap. Dia orang dah memberikan kepada kita keluhan-keluhan dia. Kok susahnya macam ni, macam mana nak buat soalan, seolah-olah dia bercakap nak menyediakan peperiksaan. Ini kan pentaksiran kan. Jadi dia kalau boleh kita dalam episod kali ini kita bercerita tentang bagaimana nak meningkatkan walaupun mereka dah ada, dan bagaimana meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, how to put thing in right context, right framework, right concept dan sebagainya kan. So konsep yang betul lah, supaya tidak lari daripada tidak lari daripada literature, tidak lari daripada buku-buku yang kita tidak lari daripada amalan-amalan. So dalam keprofesionalan dalam pentaksiran ni, dia tak boleh lari daripada 3 perkara yang ditekankan oleh Syed Naqib atas almarhum. Ya. Syed Naqib Baru dia meninggal. Ilmu, amal, adab. Ilmu, amal. Itu juga dia kena balik gitu. Maknanya tak boleh lari daripada kena ada ilmu pentaksiran. Dan ilmu pentaksiran ni bagi saya lah, Dr. Jamil, perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita secepat mungkin. As early as possible, kita kena bercakap tentang ilmu pentaksiran. Jangan tunggu masuk universiti baru cakap tentang pentaksiran. Ya, betul. Kan, as early. Dan semua sekali perlu cakna lah dalam perkara ini. Betul. Dan ilmu pentaksiran itu perlu dijadikan asas untuk amal pentaksiran. Ya, betul. So sekarang amal pentaksirannya mesti berdasarkan ilmu.
Iya, Dan betul. menjaga amal berdasarkan ilmu itulah adab pentaksiran. So kaitan antara tiga ni Dr. Jamil boleh digunakan untuk membangun keupayaan profesional dalam pentaksiran. Okey, kita kalau boleh kita beralih kepada apa ni selain daripada bagaimana meningkatkan kapasiti guru ini dan juga pengamal-pengamal pentaksiran atau orang-orang yang terlibat dalam pentaksiran dalam nak memacu laluan kerjaya guru ke ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi bagaimana Dr. Qadri melihat? Saya tak tahulah Dr. Jamil, tapi saya selalu sangat bercakap yang kadang-kadang orang tak dengar, competency mapping. Competency mapping. Mapping. Bagaimana Dr. Qadri? Kita satu Malaysia ni mesti ada satu gambaran saya ni di mana dalam pentaksiran. Ya. Saya ni pakar ke? Saya ni hanya pelaksana ke? Itu kena disebut dan diikuti. Guru-guru kita. Kita ada ramai guru kan? Tapi guru tu kan berperingkat-peringkat, tingkatan-tingkatan keupayaan mentaksirkan. Ya. Ada yang hebat mentaksir, ada yang kurang hebat mentaksir, ada yang boleh menjadi ketua pentaksir. Dan di sini kita perlu ada competency mapping. Dan mapping itu sudah pasti disangkutkan atau dikaitkan juga dengan perkembangan pembelajaran murid. Definitely. Mesti, ya? Definitely. Contohnya murid di kindergarten adakah sama dia punya kompetensi yang diperlukan dengan murid-murid di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat universiti dan sebagainya. Saya ingat Harry Torren ada bergurau dengan saya tentang Ohm's Law. Ohm's Law. Ohm's Law ni dia kata. Fizik. Ohm's Law, fizik tu. Budak kecil pun kena kenal Ohm's Law. Oh, okey. Budak sekolah rendah pun kena kenal Ohm's Law. Kenal, tapi sekolah menengah pun jumpa Ohm's Law. Kata. okey, alright. First degree pun jumpa Ohm's Law. Okey. Master pun akan jumpa Ohm's Law. Bezanya apa? PhD pun kena buat research on Ohm's Law. Okey, okey. Kita mana kita tak boleh kata tak Ohm's Law tu kena tunggu PhD. Tak macam itulah kan. Betul. Bila kita membuat kurikulum atau membuat modul pembelajaran, tak boleh ketika dengan tajuk Ohm's Law ini belum masuk lagi. Betul. Tak boleh. Betul. Mesti dibolehkan. So cucu-cucu saya yang baru mula bercakap tu kan dah boleh bercakap Ohm's Law. Tapi Ohm's Law sajalah, tak tahulah isinya apa. Right. Kan bila budak sekolah rendah, bila sekolah menengah yang belajar fizik macam tu dan nak ambil tingkatan 5, ya lain tau. Tapi kan dia dah dengar, bukanlah beri sampai tingkatan 5 baru inilah pertama kali dengar. Tak, dia mesti dengar. Dan nak buat PhD baru kenal Ohm's Law. Ya tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Tetapi Dr. Jamil, pemeringkatan tu yang kita kena cakna sekarang. Duduk, bagaimana kita boleh susun. Kan saya kata tadi, untuk keprofesionalan tu sampai kepada murid. So murid macam mana kita nak letakkan competency mapping. Tapi itu semua pentaksiran mesti menjurus kepada mengesan tahap pembelajaran murid. Kena ke arah itu. Kena ke arah itu. So, sama ada murid itu berkembang atau tidak, maju atau tidak. Yes. Dia kan pembelajaran murid ni perkembangan dia kan dia naik itu kan. Kena sampai naik. Kena naik kan. Kena naik. Jangan kat situ sampai gitu saja kan. Itu tugas guru, tugas orang-orang yang terlibat dalam pendidikan. Betul. Apabila membuat taksiran, tujuan ialah supaya dia meningkat. Betul. Dan setiap peningkatan itu dia mesti ada proses-proses tertentu. Betul. So kapasiti gurunya perlu Yes. dibangunkan. Betul. So contoh. Okey. Sekarang ni keupayaan untuk memahami. Ya. Apabila satu benda tak faham lah. Satu benda tak faham. Maknanya keupayaan memahami itu adalah perkara yang nak dikesan. Murid tu sendiri tahu. Dulu saya mudah faham, sekarang kok tak faham. Ada macam tu ke? Tak macam tu. Dulu saya faham, saya rendah dan sekarang makin tinggi. Macam mana kita nak lebih tinggi lagi cikgu? Dia kena ke arah macam tu. Kena arah macam tu. So ini adalah keprofesionalan pentaksiran. Kalau Dr. Qadri melihat bagaimana tentang perlu tak kita diprofilkan contohnya? Bagaimana dia diprofilkan? Perkembangan pembelajaran itu diprofilkan. Betul. Kalau saya Dr. Jamil, saya pegang pada balik kepada peningkatan yang diperkenalkan oleh Syed Nakib tadi. Profilkan. Satu, orang yang tahu saja lapis 1. Orang yang tahu dan faham dah lapis 2.
Alright. Orang tahu, faham, boleh buat, lapis 3. Contohnya gitu. Contoh. Orang tahu, faham, boleh buat dan boleh memastikan orang lain buat dengan betul, itu lapis 4. Kalau kita ambil 4 lapis je Dr. Jamil, cukup. Untuk memprofilkan itu, apakah yang diperlukan? Apakah perlu markah contohnya? Dapat buat beri 50 item ujian, boleh dapat tu profil. Betul, betul. Kalau kita tengok anak kita daripada berjalan berlari tu, kena ada markah ke Dr. Jamil? Tak perlu kan? Tak perlu kan? Tak perlu. Kita tengok anak kita tu, cucu kita, dah boleh berjalan. Maknanya berjalan kan? Itu belum boleh berlari kan? Lepas tu kita tak jumpa 2 bulan, dah berlari. Maknanya konsep jalan, konsep lari tu tak perlu diberi markah. Tak perlu beri markah. Yes. Tapi Jangan semuanya dimarkahkan Dr. Jamil. Bingung nanti. kalau kita berbalik kepada konsep pentaksiran atau assessment dalam bahasa Latin itu ialah asidere kan. Asidere itu duduk sebelah di sisi. Betul. Duduk di sisi. Betul. Bagaimana mak-mak kita dulu, doktor dulu pernah cerita rasanya. Bagaimana mak kita mengesan Iya. perkembangan dengan cara cubit ni. Dengan cubit. Cubit dia. Asidere. Asidere. Jadi duduk cubit sebelah dia. Ha. Kita boleh tahu bukan mak kita belum mana ada ujian, tak ada kan. Mak kita? Oh ya, tak ada PhD ya. PhD. Mak kita pakai cubit saja. Alright. Okey, doktor, saya nak berpindah pula kepada isu yang seterusnya, iaitu tentang pengiktirafan kepakaran tadi. Bagaimanakah untuk meningkatkan kapasiti pentaksir ini, sama ada guru, murid, ibu bapa atau masyarakat, bagaimana perlu atau tidak terlebih dahulu diberi pengiktirafan dari segi kepakaran mereka? Ataupun asasnya kena ada 3 kan doktor? Apa tu? 1 yang mengiktiraf, 2 yang diiktiraf, dan yang ketiga yang macam doktor sebut tadi, apa kaedah pengiktirafan tu? 1 mesti ada yang mengiktiraf. Kalau tak ada yang mengiktiraf, tak akan jadi pengiktirafan tu. Dia tak boleh pandang-pandang aja, Dr. Jamil ni hebat betul. Tak boleh gitu, tak boleh gitu. Itu. Tapi mesti ada yang mengiktiraf. Yang kedua, yang diiktiraf. Yang diiktiraf tu siapa? Orang-orang yang mentaksir. Tapi kaedah yang tengah tu tadi, macam mana pengiktirafan itu dibuat. Tapi pengiktirafan yang tengah itu dengan adanya yang diiktiraf dan adanya yang mengiktiraf. So langkah yang pertama ialah pihak kerajaan kena menubuhkan yang mengiktiraf tu. Sekarang ni tak ada Macam tak ada. Tak ada Sekarang ni tak ada. Tak ada. Macam IPG contohnya ataupun IAB. Tak ada mengeluarkan pengiktirafan untuk pentaksiran. Tak ada kan? Ada ke pakar pentaksiran? Tak ada betul. Tak ada. Tak ada. Pentaksiran peringkat asas. Tak ada kan? Tak ada kan? Anak-anak kita setelah mentaksir tu dapat sijil pentaksir peringkat asas. Dia bermula daripada yang Dr. Kodi sebut tadi, competency mapping. Bermula daripada competency mapping. Yes. Yang paling rendah, ini dia punya kompetensi ya. Naik lagi sikit. Betul. Mula-mula yang tahu peringkat 1. Alright, okey. Tahu dan faham peringkat 2. Tahu, faham dan boleh buat peringkat 3. Right. Tahu, faham dan boleh buat peringkat itu peringkat 4. Tetapi tahu, faham, boleh buat dengan betul dan boleh membetulkan orang, itu dah 6. Okay. Kalau boleh. Dan itu mudah sangat untuk kita terima tau. Mudah sangat untuk dilaksanakan. Tetapi mesti ada yang mengiktiraf. Betul. Mesti ada badan ke ataupun institusi yang diberi Dr. Jamil, ni agak keras ya. Kalau memang tak ada orang yang nak mengiktiraf, Dr. Jamil dengan saya pun boleh iktiraf. Yalah. Kita buatlah syarikat ke apa-apa yang mengiktiraf. Ya, yalah. Yang pentingnya kita dapat iktiraf seorang pun dah jalan dah tu. Betul. Kalau misal susah sangat lah kan. Dr. Jamil dengan saya iktiraf beberapa orang gitu. Orang, tapi bermula yang mengiktiraf ada, yang diiktiraf ada dan kaedah pengiktirafan ada. Kaedah pengiktirafan mesti Betul. adalah. Dan dia diinstitusikan. Maksudnya mesti diinstitusikan, diwar-warkan, sekurang-kurangnya diwar-warkan. Contoh. Selepas kita punya podcast ni ada iklan untuk mengiktiraf. Dr. Jaka mengiktiraf tahap kepentaksiran. Pun boleh juga kan? Boleh juga. Sebelum tu ada iklan, akhirnya ada iklan. Macam boleh sanggup Dr. Jamil? Macam bunyi tak sanggup. Dah umur dah macam ni.
Tapi kadang membantu-bantu, insya-Allah. Okeylah. That's okay. So nampaknya kalau kita nampak gitu dalam usaha untuk pembangunan membangun sumber kepakaran, so ada 3 tu tadi. itu tadi kan. Satu, keprofesionalannya. Lepas tu trajectory itu nanti kita kemudian, tapi ini kita fokus yang ini saja untuk kepakaran. Bagi saya, Jamil, mereka yang mentaksir tidak kira guru ataupun murid ataupun ibu bapa perlu mentaksir berasaskan ilmu. Amalnya kena berasaskan ilmu. So amal berasaskan ilmu dengan beradab tu dipanggil kompetensi, Dr. Jamil. Ya. Dari Dan kompetensi. ini kita kata penting kerana apa? Kerana semua pihak terlibat sebab dia adalah skop pentaksir berasaskan sekolah, school based assessment, bukan pemeriksaan pusat. Kalau pemeriksaan pusat senang aja, kita pergi jumpa pegawai-pegawai di lembaga besar tu, majlis pemeriksaan tu, kita panggil bagi pelatihan profesional, cukup. Tapi ni masa besar ni, yang terlibat besar, guru-guru, ibu bapa, masyarakat. Kalau dia tak faham dan sepaham, kan all the time kita gaduh saja. Betul. Itu betul. Yang ni sepatutnya TP1, ini sepatutnya TP3, ini sepatutnya TP tu gaduh aja tu. Jadi kalau ada kesefahaman, dan mudah. Dan kita tumpu untuk membangun anak-anak kita menerusi pentaksiran. Pentaksiran tu ya. So kapasiti yang perlu ditingkatkan dahulu sebelum kita dapat melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah dengan prinsip konsep yang betul. Betul. Kalau tak betul tu senang dia bulldozer kan. Betul. Yang betul. Yang betul, yang memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan kita, bukan saja pendidikan, kepada pembelajaran anak-anak kita, anak didik kita, cucu-cucu kita, anak-anak dah besar semua tu. Betul. Cucu-cucu kita nanti. Jadi perlu kita tingkatkan kapasiti pentaksir. Betul. So kalau bolehlah Dr. Jamil, tapi sekarang dah jalankan. Contoh dulu. Kita nak jalankan 2011. Patutnya 2000 tu dah mula ni. Sepatutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan 2011 PBS. So mari kita sama-sama bangunkan kapasiti untuk mentaksir. Sekarang ni sebelum adanya pelaksanaan, belum ada dasar. So everybody be preparing, bila sampai 2011 dia semua dah mula. Ya. Sebab kita pun nak kejar juga apa yang dilaksanakan di peringkat antarabangsa, di peringkat global tu kan. Contoh kalau kita merujuk kepada Incheon, merujuk kepada UNESCO, Incheon 2030 tak lama lagi kan. So kalau itu, mari kita sama-sama target 2030. Maknanya kita mula pembangun kapasiti sekarang ni sehingga 2030 nanti dah ready. Kalau kita berbalik kepada matlamat kita nak meletakkan pendidikan di Malaysia ni setaraf dengan 1/3 teratas negara-negara lain. Saya rasa ini sangat penting. Sangat penting kapasiti pentaksir, terutama guru lah. Betul. Terutama guru. Jadi kita selalu sebut kefahaman tak cukup, kesefahaman. So antara guru, ibu bapa dan murid. Dalam PBS ni mesti ada tahap kefahaman dan kesefahaman yang tinggi. So setakat itu saja Dr. Kori untuk episod yang keempat ini. Kita dah banyak kat cerita tadi tentang meningkatkan kapasiti guru dalam usaha untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi tekan saja. Apa benda 3 tadi? 3 tadi. Pertama, kepayaannya. Kedua, dia punya bagaimana dia boleh melihat perkembangan pembelajaran. Dan yang ketiga, pengiktirafan. Jadi kan saya Jamil Adimin dan saya Kodori Ahmad. Berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya, episod yang kelima. Dan selamat Hari Raya kesempatan ini untuk maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.